FIFA menolak semua rayuan FAM selepas meneliti dokumen dan mengadakan sesi pendengaran. FAM ada 21 hari untuk mengemukakan rayuan terakhir. Pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, Muhammad Yusof Mahadi, menyatakan persatuan mereka terkejut dengan keputusan dan akan memohon butiran penuh serta alasan bertulis keputusan itu sebelum mengambil langkah seterusnya. Pemilik Johor Darul Ta'zim, JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, percaya keputusan FIFA bermotifkan politik semata-mata. Sekiranya FAM mengambil langkah rayuan terakhir, melangkah ke Mahkamah Timbang Tara CAS, TMJ akan menanggung sepenuhnya semua kos. Bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Raus Sharif dilantik oleh FAM pada 27 Oktober 2025 untuk mempengerusikan jawatan kuasa bebas bagi menyiasat isu ini. Dalam perkembangan yang selari, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC menubuhkan pasukan petugas khas bawah timbalan pengerusinya Prasad Sandosham Ibrahim untuk menyiasat perkara ini. Sambil jawatankuasa dan pasukan petugas sibuk dengan siasatan, laporan dan mesyuarat, masa depan pemain-pemain bola sepak yang terlibat masih ada tanda tanya.